Okay, video kali ni untuk newbie yang tak tahu macam mana cara nak guna MT5, macam mana dia nak install apa tu. Okay, anda perlu tengok video ni. Okay, so step pertama, sebelum anda mula nak trade, anda perlu ada MT5 and ada account trade. Okay, so anda pergi ke App Store, anda download MT5, tulis macam ni. So inilah, anda download yang ni satu. Okay, ni MetaTrader 5. Okay, download. Bila dah siap download, okay, sebelum tu anda kena ada account dulu. Account apa? Account trade. Kalau tak ada account, macam mana kita nak login? Betul tak? Macam mana kita nak trade? So saya menggunakan broker Just Market. Saya register account trade tu menggunakan broker Just Market. Okay, anda perlu ada account trade. So tak kisahlah nak register broker mana-mana pun, tapi gunalah broker yang popular ataupun broker yang selamat. Okay, so kalau tak tahu nak register macam mana, boleh check pin komen kat bawah tu, tengok situ ada. Okay, so kedua, okay, contoh bila dah ada account trade, so anda barulah download app ni. Nak register tu, dia register account tu dekat Google Chrome dulu. Google Chrome, and bila dah siap register semua, so barulah anda download app dia ni. Lepas dah download app ni, login lah. Kita login. Okay, ni saya dah login lah. So anda tekan kat sini, anda tekan tambah tu, logo tambah tu, anda tekan create real account. Ataupun kalau anda masih nak newbie kan, takkan nak real account terus, create demo account kat bawah ni. Okay, bila kita dah create demo account kan, anda pilih yang MetaTrader 5. Jangan yang ni MetaTrader 4. Awak tak guna dah. So guna MetaTrader 5 sebab senang nak close all position. Okay, so anda pilih, ada banyak. Okay, kalau modal kita kecil kan, saya suggest buka account Sing yang kat bawah sekali, nampak? Okay, kalau anda nak account standard pun tak ada masalah. So saya buka account standard. So ni currency untuk anda nampak lah. Contoh, anda nak nampak MYR ataupun USD. Kalau saya better USD lah, sebab nak nampak lagi sedap lah. Tapi kalau anda nak tukar kepada MYR pun tak ada masalah, tapi lebih baik USD lah. Kita kan trader USD. Okay, so ni akun demo. Kita tak kisah kita nak letak berapa pun. Okay, kita letak 1,000. Ni akun demo account palsu. Okay, so ni paling penting, password MT5 ni anda kena ingat apa yang anda buat. Okay, contoh saya tulis ABC, saya buat password ni ABC 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so tak lengkap lagi kan, dia nak ada satu special character. So kita tambah X ni. Okay, so dah siap, kita pun tekan create account. Okay, tunggu kejap. Okay, dah siap. Paling penting anda kena ingat password tu. Okay, ni nombor account number kan. Okay, anda salin account number ni, anda pergi MT5, anda buka. Okay, first sekali anda pergi ke, sekejap, saya tunjukkan dekat sini. Anda pergi kepada setting, tekan setting, tekan kat bahagian sini. Ni saya dah login ni, tekan sini, tekan je, tekan situ. Bila tekan, so tekan butang tambah ni, search je Just Market ni atas sekali ni, warna biru ni, nampak ni. So server ni anda kena tengok dekat sini. Saya bagi contoh satu tekan setting. So ni nampak ni, server Just Market demo 2. Kalau anda live account, real account, dia ada yang ni, yang live ni, live 2, live 3. Yang ni yang account real lah. Tapi kalau demo yang kita buka tadi ialah demo 2 ni, nampak ni. Kita pun tekan lah yang demo 2. Jangan yang demo tak ada 2 ni. Ni salah server. So kita buka server yang demo 2, sebab tadi kat setting ni adalah demo 2. Okay, so anda copy nombor account number MT5 tadi. Ni masih kat sini masuk MT5 number, kat sini masuk password tadi yang anda buat password tadi, ABC 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu apa lagi? Anda tekan lah. Sekejap, anda tekan login. Okay, ni contoh saya dah login ni. Save. Okay, ni saya dah login. Okay, so balance kosong lah, sebab ni account real ni bukan demo. Okay, so balance kosong. Okay, tak apa. Kalau anda ada balance,
dia akan naik lah kat sini. Ada berapa balance semua benda kan. Okay, so anda tekan ke chart. Ini tepat nak trade lah. Yang paling penting kan. Okay, kalau anda nak cari mana emas, nak trade emas, dia memang tak ada mula-mula kat sini. Anda dah kena tekan search ni, type je ZAW USD. Dah muncul, nampak tak? Bila muncul anda ambil lah yang atas sekali. Tak kisahlah. Kalau line broker, dia lain lah simbol dia tu. Ada ZAW USD titik M. Kalau just market, dia kena ada ZAW USD ada titik M. Ambil yang tu. Faham tak? So atas sekali, bila kita dah tekan, dah tick, kita back balik, kita scroll paling bawah. So ada nampak ZAW USD, ZAU USD. Tekan chart tick. So dia terbuka lah harga untuk emas, untuk gold. Okay, so ni apa benda ni? So saya nak explain sikit. Apa benda ni dalam ni? Ini apa? Ni menata apa? Ni menata apa? Ini apa? So saya explain satu-satu. Okay, kat mana butang buy and sell tu? So butang buy and sell tu dia ada dekat sini. Ni, tekan je kat situ. Tengok saya tekan Okay, nah, dia keluar terus. So ini adalah lot. Anda tekan je accept, tekan right, accept. So anda tekan 0.01. Okay, ini adalah lot size. Lagi besar lot, lagi risiko lah account, lagi senang lah loss. Kalau modal anda 100 USD, anda tak boleh nak tekan satu macam ni. Anda hanya boleh macam ni. Tapi ni lah yang paling sama. Yang paling kecil lah yang paling susah untuk nak loss. Okay, so better 0.01 je lah kan. Okay, so kita stay lot ni. Dan ini adalah sell, kiri ni sell, kanan ni buy, butang buy. Kita tekan buy, kita buy. So kat mana kita nak tengok berapa profit kita tu? Kita tekanlah bahagian trade ni. Kat sini, nampak tak? Kat sini. Okay, so ni apa pula ni? Atas sekali ni. Ni, apa benda? Itu adalah orang panggil time frame, masa. Maksudnya apa? Okay, atas ni ada banyak kan. M1, sekejap saya tekan balik. M1, M5, M50, M30, H1, H4, daily. Day 1 tu adalah daily. W1 tu adalah weekly. MN tu adalah monthly. Monthly tu sebulan lah. Maksudnya okay, contoh saya buka M1. Okay, M1 ni adalah bermaksud satu candle tu 1 minit. Ni satu candle. Bila kita buka M1, satu candle nak siapkan satu candle ni adalah 1 minit. Ni 1 minit, 1 minit, 1 minit, 1 minit. Faham tak? Ni yang besar ni 1 minit, 1 minit. Semua candle adalah 1 minit. Bila kita buka M5 pula, M5 ni maksudnya apa? Maksudnya satu candle ni 5 minit. Dia nak siapkan satu candle. Contoh bila lepas 5 minit, candle akan keluar candle baru. So sekarang jam 9 minit kan. Tengok je lagi 9-10 minit dia mesti keluar candle baru. Kalau M5 ataupun M1 sama. Okay, kecuali M15. Kalau M15 dia akan keluar candle setiap 15 minit. Candle baru setiap 15 minit. Okay, faham tak? Lambat 10. Kita tengok. Sekejap, kita tengok 9.10. Cepat. Candle baru 9.10. Kita tunggu. Okay, nah, nampak tak? 9.10 minit dia keluar candle baru. Nampak? Macam tu. So H1 pula. H1 ni maksudnya satu candle ni 1 jam. So lagi besar lah. Maksudnya apa? Macam ni sebenarnya. Okay, dalam candle ni, untuk nak siapkan candle ni dia ambil masa 1 jam. Pukul 10 baru dia siap, dia close. So maksudnya apa? Satu ni 1 jam. So macam ni lah kalau nak tahu. Okay, dalam candle 1 jam ni, kalau anda buka kecilkan dia jadi nampak banyak, betul tak? Padahal sebenarnya, contoh kita ambil pada sini kan,
Ni saja adalah ibarat candle H1 tadi, satu je. Faham tak? Bila candle H1 tu dibedah, dia jadi macam ni. Dia nampak lah macam ni. Nampak dekat M5 ni macam ni. So dia sama je. Ni H4 ni apa? Satu candle adalah satu candle bersamaan dengan 4 jam. Faham tak? Satu candle 4 jam. Daily pula D1 ni adalah satu candle satu hari. Lagilah besar. Faham tak? So weekly apa? Weekly satu candle satu minggu. Ni monthly satu candle ni satu bulan. Nampak tak emas? Kalau kita tengok daripada time frame yang besar kan, memang tengah naik lah. Okay, so kalau untuk yang baru nak mula kan, kalau untuk nak entry apa, trader ni takkan guna time frame besar-besar. Time frame besar ni hanya diorang hanya untuk tengok arah. So bila anda nak trade, anda buka lah M5. Faham tak? So M5, nampak? So paling penting apa benda saya nak cakap, benda ni newbie, dia akan jadi candle duduk kat sini tepi. Dia tak boleh nak seret ke tepi macam ni kan. So caranya adalah apa? Anda cari pin. Mana pin tadi? Ni pin. Ni pin. Nampak tak? So anda tarik macam tu. Contoh newbie, bila kita baru install kan, dia duduk kat sini, kita tak boleh nak seret, tak boleh. So kita tarik sampai tengah macam ni. So boleh seret. Faham? Okay, lagi satu, anda tukarlah warna candle. Nak tukar warna candle kan, warna macam saya, anda tekan setting, anda pergi dekat chart, pergi scroll bawah sekali, ada color. So ni boleh tiru. Siapa nak tiru color saya, boleh tiru. So kita back balik. Ni apa benda ni? Line chart, bar chart. Ni orang tak guna. Orang hanya guna line chart ataupun candlestick. Line chart ni macam ni? Jom kita tengok. Nampak? Dia hanya nampak line saja. So kalau nak nampak candle balik, buka chart, candlestick. Nampak dah candle balik. Apa benda ni? Ni pula ni apa benda ni? F. Logo F kat atas sekali ni adalah indikator. Indikator tak kisah anda nak guna ni, tak perlulah. Boleh nge-ban. Nampak indikator. So tak perlu. Kalau anda nak delete balik, anda delete. Tekan delete. Yang paling penting adalah ni je yang anda perlu guna. Ni perlu pandai MSK. Anda tekan sini. Sini adalah orang kata apa, macam alat tulis. Bukan alat tulis, alat pengukur. Macam tu lah. So dekat sini ada trend line. Anda boleh tarik, nak tengok macam nak ukur ke. So ada lagi dekat sini, ni adalah yang garis lurus ni. Contoh nak tanda zone, ambil satu lagi, letak macam tu. Dah. So maksudnya anda nak sell dekat situ. Ni apa benda pula ni? Yang petak tu. Yang petak ni adalah warna zone. Tak kisah. Contoh anda tanda kat sini kan. Maksudnya bila masuk kat sini, anda nak buy kat sini, anda tunggulah kat situ. Macam tu. Ni alat macam untuk nak ukur lah. Ni boleh zoom. Biasa orang tengok zoom. Faham tak? Itulah cara nak guna MT5. Senang je. Ini basic. Ada lagi video seterusnya. Video seterusnya tu pasal broker. Nanti saya akan explain lebih detail. Sambung.